Jadi kita ni 3 perkara je kita nak tengok juga. Pertama, hidayah. Kejarlah hidayah dalam hidup kita supaya dapat beza benda buruk dan benda baik. Tahun 2025 nak masuk 2026, berapa banyak benda buruk kita buat. Tengok balik, kejarlah supaya kita dapat beza benda buruk dan benda baik. Pada orang yang dah biasa buat benda buruk tu rasa baik, benda baik rasa buruk. Datang surau rasa payah kan, kenapa kau tak pergi surau? Nanti kau cakap apa pula? Kau cakap apa? Apa masalah kau? Baiklah kan? Malam ni kan berapa ramai orang yang tak pernah datang tiba-tiba datang. Jadi selamat datang diucapkan macam tu. Ya, mudah-mudahan lepas ni datang lagi. Dan ni rumah Allah bukan rumah kita. Ni kita sama ni, wah kau tak pernah datang, tiba datang malam ni pahal. Tak suka datang kawan. Jadi kalau orang yang jarang datang surau, tiba-tiba datang surau, salah satu sebab kalau tak ada ceramah, maknanya apa? Nak kenduri. Jom kena buat, nak kenduri. Memang tiba-tiba datang, dia nak kenduri ni, tak tahu lah kan. Dia pandai, dia datang 5 hari sebelum, dia tak datang. Hari kelima tu, dia duduk belakang kan. Lepas tu dia mula makin dekat dengan imam. Imam dah makin berdebar dah, dia tak nak rasa kan. Lepas tu dia tanya, imam mana imam? Dia boleh tanya, imam mana imam? Yang dia tanya, imam. Tak bengkak imam tu. Imam mana imam? Ni lah imam. Minta maaf, mak. Tak perasan. Kalau kau tak perasan, mak, kau biasa semayang mana? Sini lah. Kalau kau tak perasan, dah imam pernah depan, masalah imam lah pernah depan. Gila dia kawan kan. Dah imam pernah jadi penyanyi, pula pusing pula semayang. Kok pula gila tu kan. Tak macam tu kan. Jadi insyaAllah. Jadi kadang paling tidak dia datang. Walaupun dia nak ajak kenduri. Kan?